Saya yang didik saya berusia 6 tahun, ayah sudah meninggal dunia. Menjaga nak orang anak, sehinggalah diasuh dengan agama, dididik dengan agama, menyebabkan kecil tidaklah menjadi halangan untuk kita menggegarkan dunia Israel Putakau. Dia Putaka saya patutnya takut apa kau? Abang tengok dekat TV. Orang kecil mana boleh dah? Orang kecil takut apa kau? Nyo takut sungguh. Takut juga. Takut juga gari juga kita. Nakut bangga loh. Lah, kalau kata gak kita gak sorang je pada ya lepas kau janganlah gari saya. Tak, kita nak dah nak mula-mula longgar. Oh, mula-mula longgar? Longgar sikit, kau baik sikit lah. Tak ada baik belakang. Asal ikat gak jahat belakang. Lah, sebab ikat je gelata tadi. Lepas tu ke tak demo? Beres. Tiba-tiba tengok longgar, dia kepek lagi. Allah. Gerak. Tak gerak dah. Takutnya Israel, walaupun mereka kata kami ni dah lemah, tak, dia yang lemah, koyak. Saya harap semua balik rumah masing-masing. Cerita, jangan diam. Bangkitkan semangat kepada anak-anak kalian. Bangkitkan semangat kepada keluarga kalian. Tentang kemanusiaan. Cinta kepada kemanusiaan. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.